Assalamualaikum. Hari ini Ainah nak cerita adab makan dan minum. Jom kawan-kawan, sebelum makan kita kena tolong ibu hidang makanan dulu. Tangan Ainah kotor lah. Tak boleh makan macam ni. Nanti sakit perut. Kita kena cuci tangan bersih-bersih dengan sabun. Gosok sela jari. Gosok kuku. Bilas sampai bersih. Barulah kuman lari. Dah bersih dan kering. Sekarang boleh duduk di meja makan. Chop, nanti dulu. Hampir terlupa. Kalau tak baca doa, nanti tak berkat. Kita minta Allah berkati makanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, makan mesti guna tangan kanan. Jangan gelojoh. Kalau haus, minum pun kena baca bismillah. Minum sambil duduk. Ikut sunnah. Ibu, nasi lemak ni sedap sangat. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, perut Ainah dah kenyang. Jumpa lagi dalam video Ainah yang lain. Bye-bye. Assalamualaikum.